Okay, Assalamualaikum semua. Jadi kita jumpa lagi. Jadi hari ni aku nak cakap pasal rim yang aku baru beli. Okay, rim aftermarket lah. Okay, jadi bagi korang siapa yang memang nak upgrade rim, korang wajib beli rim aftermarket. Okay, jadi aku beli rim ni dekat Shopee. Okay, rim NK. Okay, korang boleh tengok kat sini rim NK. Jadi aku dah siap pasang satu lah, baru satu. Ni aku pasang sendiri. So korang boleh tengok memang sangat-sangat lawa. Okay, jadi rim ni murah gila. Aku beli RM138 Okay. Jadi dia siap bagi lagi bearing. So korang sampai-sampai korang PNP je. Okay, korang boleh tengok dalam dia semua memang cantik. Okay. Okay, lepas tu bila packaging dia pun okay, sebab yang aku punya semua sampai langsung tak ada calar. Okay, jadi dia letak dalam kotak dia punya packaging. Jadi untuk dalam description nanti aku akan letak link untuk rim ni. Okay, jadi rim dia ada banyak color. Dia ada dua, satu yang hitam dengan satu lagi golden. Jadi siapa korang yang berminat tu korang boleh order sekarang lah. Okay, dekat dalam link kat bawah aku punya video. Okay, jadi korang boleh tengok ni. Okay, jadi sambil selain daripada rim ni korang dah beli, kalau korang nak tukar rim lah, korang wajib juga beli tayar ni. Ini tayar ni memang sangat padu. Okay, dia punya senang cakap dia punya tahan lah, dia tahan lama. Okay, rim ni brand GRT. Korang boleh tengok kat situ dia ada tulis. Okay, ni aku dah tulis lah sendiri. Okay, jadi bila sampai korang akan dapat yang macam ni, tayar ni. Okay, jadi tayar ni bagi siapa yang macam motor aku, motor wave 100cc yang bawah-bawah 100 sana, korang wajib pakai tayar ni. Okay, jadi tayar ni memang sangat tahan lama and berbaloi lah untuk harga dia. Okay, dengan dekat time cuaca hujan, cuaca panas pun okay je, tak ada beza sangat. Okay, jadi biasa siapa yang bawa macam biasa, siapa yang bawa tak adalah lasak mana, korang boleh beli tayar ni lah. Okay, tayar ni untuk korang pergi kerja pergi mana, okay, wajib. Ni memang tahan lama lah untuk siapa yang kat dalam bajet sekarang. Okay, harga dia, okay, harga dia RM75 je. Okay, sepasang RM75. Okay, jadi aku pasang sendiri, so memang sangat murah lah. Okay, jadi aku punya modal RM75 je, so dapat dua tayar ni. Okay, jadi korang boleh tengok design dia pun memang sangat lawa. Okay, ni design dia. Okay, jadi lagi satu, bagi aku bila korang dah beli rim ni, okay, ataupun tayar, korang wajib tukar getah ni. Okay, korang nampak getah ni, okay, korang boleh beli juga. Okay, jadi ni getah dia. Getah dia murah je, RM1.50, RM1.50 je. Jadi so siapa yang berminat tu korang boleh beli terus lah. Okay, jadi aku tunjuk satu. Biasa bila korang punya dah lama kan, okay, bila korang dah pakai lama dia jadi macam ni. Tengok, dia dah hancur habis. Okay, ni getah lama aku lah yang aku sekarang pakai. Okay, jadi nanti aku nak tukar lah. Okay, jadi korang boleh tengok yang ni yang aku dah siap tukar. Okay, jadi nak elakkan daripada bocor ke apa pening kepala bila korang dah pasang nanti, aku wajibkan korang beli jugalah yang benda ni. Okay, murah je RM1. Okay, dua jadi RM3 lah, RM1.50 satu kan. Okay, jadi bagi aku memang produk ni memang sangat best lah bagi siapa yang nak upgrade sikit kan. Lepas tu bajet pun memang okay. Okay, jadi bagi siapa yang berminat tu bolehlah beli. Okay, so apa lagi okay, untuk tayar ni kalau korang beli tayar saja kan, sebenarnya dia ada bagi free gift benda ni. Okay, jadi korang tak perlulah beli benda ni. Tapi kalau korang ada yang memang nak beli rim saja kan, tayar dah baru tapi nak beli rim, korang beli sekali lah benda ni. Semua ni aku akan letak dekat description. Okay, korang boleh tekan link sekarang. Okay, jadi itu je lah untuk hari ni. So aku tak ada apa sangat nak buat motor. Okay, ni motor aku, and selama aku pakai ni, yang ni aku dah pakai lebih kurang 3-4 ribu kilometer. Kilometer. Okay, jadi sekarang ni macam ni dia punya tayar. Okay, dah berapa bulan aku pakai, tak ada masalah apa. Handling pun okay. Untuk bagi siapa yang bawa tu pun jenis bawa biasa relax tu memang sesuai lah untuk korang beli ni. Okay, tayar bajet untuk korang. Okay, brand dia brand GRT. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih kepada siapa yang menonton. Okay, like, follow and subscribe.
Jumpa lagi.